Ramai yang terlibat dengan emas sering berdepan dengan persoalan yang sama. Bila waktu terbaik untuk beli emas? Bila perlu dijual emas tersebut? Item mana yang paling sesuai? Perlu beli sekarang atau tunggu dahulu? Dan jika sudah jual, bolehkah beli semula pada harga yang sama? Sebenarnya semua persoalan ini bukan berpunca daripada harga emas, tapi kerana anda masih belum jelas tentang posisi anda sendiri. Adakah anda seorang penyimpan atau pelabur atau peniaga emas? Selagi perkara ini tidak jelas, konflik ini akan sentiasa berulang. Hakikatnya, majoriti yang berjaya membina kekayaan melalui emas adalah golongan penyimpan emas. Bukan mereka yang terlalu fokus kepada jual beli jangka pendek. Sebagai penyimpan, fokus utama anda adalah mengumpul gram emas. Ingat, mengumpul gram emas, bukan mengejar masa ataupun timing harga. Emas perlu dilihat sebagai simpanan jangka panjang, sekurang-kurangnya lebih daripada 2 tahun. Tiada jalan pintas dalam kaedah ini. Anda perlu disiplin untuk mengasingkan sebahagian pendapatan dan menambah simpanan secara konsisten. Namun, ini adalah antara kaedah yang paling stabil, selamat dan terbukti berkesan untuk membina kekayaan dalam jangka masa panjang. Dapat sesuatu? Boleh share dan save video ini jika bermanfaat. Ingat, jangan tunggu kaya baru nak menyimpan, simpanlah sehingga kita kaya.